Assalamualaikum Koma. Sekarang Koma nampak jentera apa yang ada kat depan teman ni. Yang ini ialah Zontes 368K. Ramailah berbenar orang duk tanya saya apa design dia, rupa mana. Ni lah Koma. Dah sampai dekat kedai. Yang ini kita nak tahu apa beza 368K, 368E, 368G, 368D. First sekali saya nak tunjuk muka depan dia. Kalau korang tengok, ni pendapat saya. Depan dia memang nampak sangat-sangat mewah. Berbandingkan dengan E. Jom kita tengok E. E yang ni. Dekat E ni, dia punya cutting dia tajam-tajam. Tapi yang ini, Zontes dah isytiharkan. Yang ini ialah geng healing. 368K ni geng healing. That's why, dia punya design macam ni nampak mewah. Kalau korang nak tengok, belakang dia dah siap ada tempat letak rack, letak box. Untuk E memang tak ada. So kalau korang nak masuk kursi healing ke, kemah ke, letak box kan, dah siap sedia dah. So untuk abang-abang yang selalu kira pokok kalau duduk rack belakang tu, boleh ambil motor ni. Okay. Untuk position dia, sejujurnya pendapat saya lah kan, pendapat orang lain tak tahu. Position dia lebih kurang je dengan E. Cuma mungkin ni lebih relax sikit. Dia tak terlalu nampak agresif. Yang lain-lain bagi saya, contoh macam dia punya sport rim datang dengan warna gold. Kalau E dia warna hitam. Lepas tu dekat inner tengah ni, kalau E punya dia warna hitam glossy. Yang ni dia warna matte. Yang lain-lain lebih kurang sahaja. So inilah rupa 368K. Harga beza sikit je. Dia mahal sikit je daripada E. Satu lagi, saya lupa pula. Untuk lampu bahagian belakang ni, korang tengok ni. Okey, untuk lampu dia, dia jenis memanjang. Rupa tianggul korang. Tapi kalau anak korang yang suka main bola tu, belilah motor ni, tianggul. Jom kita tengok untuk yang 368E, dia punya lampu macam mana. Korang tengok ni, lampu dia. Lampu E dia jenis tajam. Dia putus tengah. Kalau yang K tadi dia sambung rupa triangle. Itu beza dalam lampu belakang untuk K dengan E. Untuk Zontes 368K ni untuk harga dia 27,800 saja koma. Kalau koma nak cari yang 368E, harga dia ialah 25,800. Okey, jadi koma yang nak booking, korang beli cash ke, korang beli loan ke, kalau koma booking dulu, koma akan dapat cepat. Lambat booking, lambat dah dapat. Okey. So, cari motor, beli motor, jual motor di TM Motor World.